Hai guys, hari ni aku nak review sebuah filem Korean, No Other's Choice. Untuk movie ni, aku baru tahu dia diadaptasi dari sebuah novel. Dan memandangkan aku tengok review dia agak mengatakan dia adalah sebuah filem yang baik. So, aku pergi tengok lah untuk menilai dengan mata kepala aku sendiri. So, selepas mengamatinya dalam tempoh durasi 2 jam 20 minit, sinopsis dia dan storyline dia bagi aku menarik. Cumanya bila dia bergenre dark comedy, ada setengah part aku tak boleh hadam. Tapi sebab memandangkan cerita dia 2 jam 20 minit, jadi aku rasa tempoh tu, durasi tu terlalu panjang. Jadi storyline dia, untuk yang belum tengok, storyline dia agak mendatar bagi aku daripada mula sampai habis. Cumanya untuk cerita macam ni yang bergenre dark comedy, korang kena fokus 100%. Kalau korang ada tertinggal sedikit, mungkin akan ada part-part yang seterusnya korang tak akan faham. Jadi, aku boleh terima cerita ni, cumanya bila dia mendatar, bagi aku tak boleh masuk lah. Itu adalah pendapat aku sendiri. Untuk orang lain yang sukakan cerita dark comedy dan suka yang cerita yang hanya mendatar saja, ya, cerita ni untuk korang. Dan aku sangat-sangat syorkan lah untuk orang yang suka cerita yang sebegitu rupa. Tapi bagi aku kurang. Storyline dia, idea dia, kalau korang tengok, menarik. Sebab dia dibuang kerja. And then bila dia dapat offer tempat lain dan ada calon lain yang sama hebat, kata silap aku, sama hebat dan lebih hebat daripada dia, di situlah misi dia untuk eliminate calon-calon yang terpilih untuk syarikat yang dapat tawaran lah. Tak silap aku, dia dapat tawaran tu di syarikat Moon Paper. And then last kali, dia memang dapat di tempat kerja tu. And then korang kena tengok sendirilah apa kesudahan dia. Dia dapat, memandangkan misi dia untuk eliminate calon-calon untuk jawatan dia tu, dia berjaya. Dan last kali tu, dia dapat. Jadi penyudahnya tu macam mana dia eliminate, itu korang kena tengok. Sebab storyline dia 2 jam 20 minit tu bagi aku sangat-sangat panjang. Aku tak tahulah part mana yang tak perlu, sebab dia macam penting. Sebab dia pun, cerita ni banyak cakap. Dia aksi tak banyak. Dia cerita ni dia bukan aksi, dia tentang hanya dia dibuang kerja. And then adalah kan. Jadi sebab tu aku kata korang kena tengok secara fully dan fokus. Tak boleh tinggal part-part sikit pun. Kalau tak, korang tak akan faham the whole story. Aku tengok tu sebab aku tak berapa tu, sebab dia mendatar. Kan, idea menarik, tapi cerita dia tidak ada macam naik turun. Dia hanya smooth saja. Jadi korang yang suka, especially yang cerita yang mendatar dan genre dark comedy, cerita ni untuk korang. Tapi untuk aku, kalau dark comedy yang lain, aku okey je. Cuma untuk No Other's Choice ni, bagi aku kurang sikit. Kurang sikit dan aku tak boleh nak masuk. Kan? Tapi pada yang suka idea tu okey. And then macam aku cakap tadi, yang suka cerita yang sebegitu, aku sangat-sangat recommend lah. Kan? Cumanya part yang aku tak boleh adalah part yang
ada waktu mendata, ada waktu part-part yang penting tu okey lah, boleh tengok lah kan. Tapi yang part yang macam ada yang tak berapa, dia macam yelah durasi 2 jam 20 minit, seolah-olah dia macam drag tau benda tu. And then dia punya, aku tak tahu lah itu dikatakan lakon layar ke apa ke, nampak macam aku sebagai penonton yang nak tengok lambat nak masuk, macam lambat nak pick up. Sebab tu kalau tengok konsep dia, memang konsep tu adalah dark comedy. Cuma aku yang nak tengok ni kadang-kadang cara dia, mungkin cara pengarah tu sendiri, aku tak tahu pengarah dia. And then pengarah dia pun ada famous dengan cerita lain juga. Mungkin lah dia punya garapan cerita tu, lakon layar, pelakon tak payah petikai dah, memang grade A lah dia punya pelakon utama tu kan. Cuma ada yang aku tak boleh masuk. Jadi untuk korang yang suka genre yang macam ni, aku recommend lah kan. Pada yang tak suka, bukan tak suka dark comedy, cerita dia mendata, aku tak sangat-sangat recommend lah. Sebab 2 jam 20 minit tu mungkin ada part korang akan rasa bosan dan akan cepat ngantuk. Itu aku boleh katalah. Tapi terpulang lah, yang orang lain yang suka mungkin tak ada masalah bagi aku. So terpulang pada korang, kena tengok genre yang macam mana yang korang minat dan cerita yang macam mana dia menggarap. So pada yang korang dah tengok, korang suka ke tak cerita yang sedemikian, atau korang lebih suka yang garapan yang lebih ada naik turun dia kan. So jangan lupa komen dekat bawah, tunggu aku review movie yang akan datang. Bye.